Cabaran paling utama bila kita nak turunkan saiz pakaian, dapatkan balik berat badan ideal, bentuk badan kita masa bujang dulu, masa muda dulu, adalah sebenarnya bukannya exercise, bukannya pergi gym, bukannya lari, jogging semua ni, bukan. Sebenarnya paling utama adalah nak jaga makan, nak jaga craving, nampak benda manis je nak makan. And then kita tak ada accountability partner tau. Kita tak ada orang yang tolong jagakan makan kita, bagi tahu kita makan terlebih ataupun terkurang, ataupun tak betul ataupun betul. Tak ada orang yang nak buat benda tu. Sebab tu saya dah hasilkan coach AI. Dengan bantuan coach AI yang saya buat sendiri, alhamdulillah saya dah turun berat daripada 90 sampai ke 62 kg sekarang. Dulu saya lari, saya exercise, saya pergi gym, susah betul nak dapat berat badan ideal. Tapi bila ada coach AI yang bantu saya tracking apa saya makan, tracking apa saya minum, jadi accountability partner, alhamdulillah daripada 90 sekarang 62 kg. Siapa nak tahu lagi lanjut pasal coach AI dan macam mana anda boleh buat coach AI anda sendiri, boleh klik sini sekarang.